Hai, kembali lagi saya Saleha dari DCL Motor. Okey, korang ada bajet hanya 10k tapi tak tahu nak beli motor apa? Ini dia, QJ Motor SRK 250R. Berwajah baru. Motor ni didatangkan dengan cc 249. Horsepower dia boleh pergi 27.5 horsepower, 22.5 Nm of torque. So boleh pergi dalam 160 top speed lah. Motor ni didatangkan dengan single cylinder. Motor ni didatangkan dengan USB fork. Meter dia macam biasalah, meter digital. Lepas tu kat sini dia ada charging port. Ada Type C dan Type A. Okey, untuk motor ni didatangkan dengan lampu LED depan dan belakang. Okey, untuk bahagian belakang ni kita ada adjustable monoshock. Okey, untuk bahagian exhaust ni dia lebih kurang macam Acura punya exhaust. So memang cantik lah. Okey, untuk tinggi motor ni hanya 780mm sahaja. Berat dia 162 kilo. So untuk tank ni 12.5 liter. So memang boleh pergi jauh lah. Okey, dah tahu spek dia kan? Mestilah nak tahu harga. Okey, harga dia hanya RM9,988 sahaja. Boleh beli loan, boleh beli cash dan boleh beli easy payment. So mana-mana yang nak tahu lebih lanjut, boleh je WhatsApp saya. Nanti saya sertakan link di bawah. Okey, jumpa saya di next video. Bye-bye. Sekejap, saya nak belanja, korang bunyi. Macam, ngancam tak?